motosikal touring ni dengan harga RM55,000 berbaloi ke tak? Nak tahu? Jom kita kupas. Okay guys, Assalamualaikum semua, bersama saya Saiful sekali lagi dan korang sedang menyaksikan Lensa Saiful World Channel. Let's get this video rolling. Okey, di video kali ini saya nak memaparkan satu lagi motosikal dalam kategori touring, dalam kategori long distance riding, daily riding. Dan kalau kau tengok di hadapan korang, inilah dia Suzuki V-Strom 800RE 2024-2025. Kepada korang yang mencari-cari motosikal untuk korang bawa touring, long distance, dan korang nak spek yang mantap, motosikal yang berkualiti, ini adalah salah satu motosikal yang korang perlu consider juga. Nak tahu lebih lanjut, jom kita pergi lebih dekat pasal si V-Strom 800RE ni. Dia lebih kurang macam abang dia, iaitu V-Strom 800DE. Cuma untuk motosikal ini, dia lebih fokus kepada on-road, bukan off-road. Sebab apa? Tengok daripada design dan juga look dia. Paling penting, korang tengok dia punya wheel. Dia menggunakan sport rim. Bukan spoke rim, tetapi sport rim. Selalunya motosikal yang bukan sport rim ni, of course, fokus dia lebih kepada on-road. Jadi 800RE ini didatangkan dengan enjin yang sama dengan 800DE dia punya abang, tetapi motosikal ini didatangkan dengan enjin twin parallel 2 silinder double overhead cam, dan juga motosikal ini menghasilkan power sebanyak 83 horsepower dan menghasilkan sebanyak 78 Nm of torque. Okey guys, jadi inilah dia enjin dia. Untuk enjin yang compact ni, dia menggunakan crank 270 degree. Bunyi dia sangat-sangat syahdu lah. Ada bunyi berap-berap sikit. So kalau korang tengok, dia menggunakan 3000 ml EO. Jadi kalau korang nak servis, of course kena guna 3 botol untuk si 800RE ni. Okay, dengan intercooler flat yang besar macam ni. Inilah dia enjin dia. Alright. Okay, kita pergi ke bahagian hadapan terlebih dahulu. So korang tengok di bahagian atas ni, motosikal ini didatangkan dengan windshield warna putih yang standard macam ni. Untuk windshield ni korang boleh adjust ketinggian dia, tetapi dia bukan mechanical adjuster ataupun manual mechanical adjust, tetapi korang kena buka skru-skru ni untuk korang adjust ketinggian dia. Jadi kalau korang tengok kat sini, dia ada 3 ketinggian lah. So yang ni adalah yang paling tinggi. Tapi kalau korang nak rendahkan, korang kena buka skru-skru ni turun sampai ke bawah. Okey, untuk lampu ni didatangkan dengan lampu projector yang bagi saya dah test malam, sangat-sangat nice, sangat-sangat cun. Dia clear dengan design 2 lampu atas dan bawah. Dia akan on lampu atas dan juga lampu dia running light lah. Lampu dia sangat-sangat simple. Walaupun dia kecil, tapi dia sangat-sangat terang. Okey, untuk bawah ni adalah lampu high beam lah. Dia akan nyala. Motosikal ni datangkan juga dengan high beam pass, kalau korang nak main lah. Signal LED juga, nampak? Ni signal LED. So, dia punya tail light pun LED. Dia punya signal pun LED. Kalau saya brake, lampu belakang dia macam tu lah. So, kalau malam jangan risau, memang sangat-sangat cerah lah. Okay guys, motosikal ni didatangkan dengan fork USD fork, inverted fork. Ini fork adalah daripada Showa. Ini adalah Showa FFBP guys, yang dimana korang boleh adjust dia punya preload dia. So, cara adjust dia di bahagian kiri belah sini. So kalau korang tengok ni, kena putar-putar lah mengikut pakai tools dia, di mana dia punya preload korang boleh keraskan ataupun tambah hard, ataupun korang nak soft di bahagian kiri ni. Travel dia kalau nak compare dengan 800DE, ni travel dia lebih rendah sedikit lah, sebab dia fokus on road. Dan didatangkan juga dengan reflektor di bahagian kiri dan juga kanan kat sini. Untuk USD fork ni, dia berwarna silver lah. Untuk suspension belakang, kalau tengok monoshock dia didatangkan dengan monoshock yang kita boleh laras dia punya preload dia dengan menggunakan putar-putar sahaja. Nampak kat sini. So kalau kita nak keraskan, nak lembutkan, kita just putar-putar sahaja. Dan motosikal ini juga, kalau tengok kat bawah, dia punya link didatangkan dengan dog bone. Selalunya kalau motor yang ada dog bone ni, yang kelebihan dia korang boleh tinggikan, rendahkan dengan hanya menukarkan dog bone ni lah. Kita turun sedikit ke bahagian bawah, di mana kat sini kalau korang tengok, kita boleh tengok motosikal ini menggunakan cakra berkembar dan juga kaliper berkembar. Untuk kaliper ni adalah kaliper radial daripada Nissin. Korang tengok, motosikal ini juga didatangkan dengan sistem ABS dan juga TCS lah.
Kalau tengok kat sini, nampak wire-wire ni. Ni adalah dia punya wire ABS lah. Okey guys, untuk motosikal ini didatangkan dengan sport rim. Sport rim bersaiz 19 inci Gelung dia bersaiz 19 inci. Dan juga motosikal ni didatangkan dengan tayar brand Dunlop. Yang ni adalah Dunlop D61F. Dan untuk saiz tayar ni pula adalah depan dia menggunakan saiz tayar 110, 80 dan juga 19 inci. Kita tengok dia punya tread, bunga dia lebih kurang macam ni. Belakang dia menggunakan rim bersaiz 17 inci Dia kecil sedikit daripada depan. Dan tayar yang digunakan adalah 150-70 dan saiz rim dia adalah 17. Untuk belakang ni juga dia menggunakan kaliper daripada Nissin. Ini adalah single port. Kan juga datangkan juga dengan ABS. Nampak ada piring ABS kat situ. Saiz tayar 150 ni, inilah dia tread dia. Okay guys, kita pergi ke bahagian kokpit dia. Bahagian depan ni, dan korang tengok motosikal ni didatangkan dengan satu skrin yang agak besar, iaitu 5 inci LCD TFT meter. Bila saya on, korang tengok tu dia ada logo Suzuki. So inilah dia paparan meter dia. Ada pelbagai informasi yang korang boleh tengok lah. So di antaranya yang paling basic adalah RPM, tu speedometer, aras bahan bakar lah, tangki. So kalau korang tengok ni gambar ni, ini adalah QS, iaitu quick shifter. Tengok kat sini, ini adalah TC, iaitu traction control. Di mana TC ni korang boleh tukar sama ada korang nak pakai 1, 2, 3. Kat belakang sebelah ni ada SDMS. SDMS ni apa? Ini adalah Suzuki Drive Mode Selector. Terang cerita ni adalah riding mode lah. A, B ataupun C. Okey, yang seterusnya kita ada ABS. Dan ABS ni tak boleh kita adjust lah. Dia hanya 2 sahaja. Dan kat sini ada gear indicator. Sini satu, sini satu. Dan kat sini ada juga paparan traction control. And yang paling penting, dia ada voltmeter lah kat bawah ni. Dan juga odo. So ada juga temperature. Ada juga temperature luar lah. Dan kat sini ada paparan ABS. So kalau signal, dia akan keluar belah kiri. Signal kanan, dia akan keluar belah kanan lah. Dan untuk motosikal ini, dia menggunakan dia punya ignition lah. Ignition dia menggunakan kunci sahaja guys. Okay. Ni bentuk kunci dia. Comel lotai je kunci dia. Dia datangkan dengan handlebar yang agak lebar macam ni. So kita pergi kepada meter panel dia. Sebelah ni kau tengok, dia punya panel dia datangkan kat atas sekali ada high beam lah. Sama ada korang nak pass ataupun nak terus high beam. So nak terus high beam macam tu lah. Nak pass macam ni saja. And then datangkan dengan mode. Yang mode ni semua adalah untuk kita select tadilah. Kita punya power mode, traction control. Just tekan mode dan pusing-pusing saja. Sangat-sangat simple. Ada signal dan juga horn. Untuk kat sebelah kau tengok, dia ada switch running engine dan juga off engine lah. Okay, off, standby, start lah. Dia datangkan dengan hazard light. Okay guys, untuk lever, motosikal ni datangkan dengan lever daripada Nissin. Axial lah yang biasa. Di mana korang boleh adjust lah. Sama ada korang nak rapatkan, nak jarakkan dia punya kedudukan lever ni. Dan kat sebelah pula dia sama juga menggunakan lever daripada Nissin juga. Ini non adjustable. Macam itulah. Okey guys, motosikal ini juga didatangkan dengan throttle by wire lah. Dia dah tak pakai kabel, dia pakai throttle by wire. Throttle by wire ni kelebihan dia adalah dia lebih responsif. Lagi satu, dia punya teknologi lagi canggih lah. Bila dah pakai throttle by wire, kelebihan dia, motosikal ini didatangkan dengan quick shifter. Di mana bila pakai by wire selalunya dia akan ada auto blipper jugalah. Bermaksud motosikal ini datang dengan QS yang up dan juga down. Tu kelebihan dia. Saya nak titik beratkan benda paling penting sekali dalam motosikal berkonsepkan adventure ni ataupun berkonsepkan touring ni, iaitu dia punya seat. Okey, untuk seat V-Strom ni apa yang saya boleh katakan, memang lembut. Serius lembut. Sama ada rider dan juga pillion. And then dia ada texture yang bagi saya okey lah. Dia punya kulit ni, texture dia cun. Dia tak menggelongsor lah. Okey guys, kita pergi kepada apa sahaja aksesori yang diberi oleh Suzuki ni. Untuk Suzuki V-Strom 800R ini, adakah ianya hanya kosong sahaja ataupun ada aksesori yang dibekalkan? Okey, yang pertama sekali, kalau korang tengok, motosikal ini didatangkan dengan mounting besi macam ni. Jadi kalau korang nak letak korang punya handphone, mounting GPS, senanglah. Tak payah lagi nak letak kat mana-mana. Letak kat sini saja dan boleh papar macam tu. And aksesori yang kedua dibagi adalah, of course, dah ada benda ni, of course lah dia akan bagi sekali dengan
USB charging port. Ada penutup, just buka saja. Korang tengok. Korang tengok warna biru, lebih cepatlah untuk kita charge dan sebagainya. Untuk aksesori seterusnya yang dibagi oleh Suzuki ni adalah dia punya belakang ni. Belakang ni korang tengok dihantarkan sekali dengan pemegang yang boleh kita letak rack lah. Nak letak box, dah tak perlu beli rack belakang ni, terus boleh pasang box. Okey. Didatangkan sekali dengan tempat untuk kita letak kita punya mounting box kiri dan juga kanan. Sama ada korang letak saddlebag ke apa ke, terpulang. Dia dah bagi ready lah untuk kita screw kita punya besi dan sebagainya untuk kita letak kita punya box. Okey guys, di antara kelebihan Suzuki V-Strom 800RE ni adalah motosikal ini didatangkan dengan tangki yang bagi saya besar lah guys, iaitu 20 liter, di mana korang boleh pergi jauh dengan tangki 20 liter ni guys. Okey. So untuk ketinggian seat motosikal ini adalah 820mm, di mana ketinggian saya adalah 171 cm. So bila saya naik, kita tengok adakah saya mampu untuk jejakkan kaki saya ke lantai atau ke tanah. Of course 820mm boleh katakan hampir jejak, cuma jengkit sedikit lah guys. Ni bila saya berdiri, ni bila saya duduk. Bagaimana pula dengan dia punya berat? Berat dia pula adalah 223 kilo. Bagi saya berat dia pun agak-agak berat guys. Bila korang nak pindahkan motosikal ni, korang perlukan sedikit force lah, sedikit tenaga untuk korang pindahkan dia. Sebab berat dia bagi saya agak-agak berat juga, 223 kilo guys. Dengan menggunakan enjin twin parallel dengan crank degree 270 degree, mari kita sama-sama dengarkan bunyi dia. Let's go. Bunyi dia lembut gila. Lembut dan dia ada berap ah. Okey, kejap nah. Mantap kan? Dari segi design motosikal ni subjektif lah kepada individu lah. Ada orang suka design dia, ada orang tak suka. Kalau saya peribadi, saya suka design dia. Dengan moncong kat depan tu, belakang dia pun bagi saya just nice. Just nice untuk motosikal touring lah. Tak terlalu ekstrim sangat, tak terlalu try hard sangat. Bagi saya cukup cun lah. Dengan menampakkan frame kat tepi ni, lagi nampak garang lah. Lagi nampak garang. Kalau frame dia warna merah ke, lagi garang lah guys. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu kat korang bahawasanya Suzuki ni dia ada satu sistem bagi saya sangat-sangat suka dengan sistem ni apabila saya bawa dia. Sebab Suzuki ni ada satu sistem yang dipanggil sebagai SRS, iaitu Suzuki Intelligent Ride System. Yang tu lebih kurang senang ceritanya macam ride assist lah. Okey, selalunya kalau motor-motor besar ni atau bersisi bersasaran besar ni, sisi besar ni, kalau korang bawa dengan kelajuan yang mid range, lepas tu high RPM, semua tak ada masalah tau, sedap. Cuma selalunya kelemahan motosikal besar ni adalah bila kita bawa dalam keadaan yang speed dia rendah. Macam contohlah macam bawa 20, kadang-kadang kita nak pusing-pusing taman ataupun nak bawa dalam 30, 40 km. Selalunya kalau enjin yang tak ada intelligent system ride ni, dia akan sentak-sentak tau. Contoh sekarang saya bawa gear 1, saya bawa dengan kelajuan yang macam ni 15, 20. Dia tak ada sentak-sentak tau. Contoh saya bawa gear 2 kan. Saya bawa gear 2 kan. Nampak? Dia relax je. Dia bawa dia tu smooth. Maksudnya tu dia tak ada kejut-kejut, tak rasa tersentak-sentak. Walaupun dalam keadaan korang ride dalam keadaan kelajuan yang rendah macam ni. Jadi dia baca kau punya riding style macam mana. Ni dipanggil sebagai ride assist. Kat sini dia ada TC, station control. Jom kita tengok. Station control ni korang boleh select dia walaupun dalam keadaan korang tengah riding. Cuma make sure throttle dia korang tak engage lah. Maksud korang tak boleh tarik throttle lah. Okey, contoh sekarang ni saya kat TC ni, jadi saya boleh select kepada 2, 3. Okey. Apa beza dia? Untuk station control nombor 1 ni paling kurang lah dia punya sensitivity tu. Bila korang nak hard riding pun tak ada masalah lah. 2 dia average, 3 dia lagi sensitif. Jadi senang ceritanya macam ni lah. Kalau korang nak ride dengan lebih selamat, bawa 3 lah. Kalau korang rasa nak okey pertengahan, 2 lah. Tapi kalau korang nak pakai full potential, pakai 1. Tetapi kalau korang nak lagi padu, korang boleh turn off. Ni nampak ni. Turn off ni kalau korang nak wheelie, contohnya nak wheelie kan. Senang lah. Sebab traction control dia tutup. Nampak tu? Nak wheelie. Tapi jangan tiru lah. Tapi kalau korang rasa nak ada traction control tapi nak juga power, korang pakai 1 lah. Kita pergi ke sebelah. Ini adalah Suzuki Drive Mode Selector. Okey, untuk Suzuki Drive Mode Selector ni, dia ada 3 juga. Dia ada A, dia ada B dan juga dia ada C.
Apa dia salah satu ni? Yang A ni adalah aktif. Kalau korang pakai A ni, korang nak performance, riding mode yang performance lah A. Untuk B adalah basic, maksudnya pertengahan. Kalau korang tak nak terlalu agresif sangat riding, korang pakai B. Untuk yang terakhir C adalah comfort. Ni C kalau korang nak bawa smooth, riding tak terlalu power sangat, nak riding dalam town ataupun nak santai-santai, boleh pakai C. Untuk ABS dia tak boleh tukar, dia 2 sahaja, tak boleh tukar, maksudnya dia pertengahan lah. So apa yang saya suka pasal motor ni adalah dia punya torque. Dia ada 78 Nm off torque. Lepas tu bila dah torque 78 sedap guys. Nampak tu? Sedap tu. Memang mantap, cukup sedap. Squeeze shifter dia smooth gila lah, serius lah. Suzuki di antara motosikal yang mempunyai quick shifter yang sangat-sangat smooth. Smooth gila lah quick shifter dia. Power dia pun bagi saya just nice lah. Okay guys, jom kita mencuba kemampuan V-Strom 800 hari ini. Sesi kontrol kita pakai 1, SDMS kita pakai Type A, ABS 2 lah. Okay. Nice. Itulah dia kemampuan pick up dia untuk Suzuki V-Strom 800 RE. Okey, dengan apa yang saya ceritakan tadi, motosikal ini dijual dengan harga RM54,800. Adakah korang rasa berbaloi? Untuk berbaloi tak berbaloi ni, dia subjektif kepada individu lah. Ada orang dia kata dia tak kisah, janji dia nak motosikal yang berkualiti dan sebagainya dan berjenama yang bertapak lama, seorang dia nak beli daripada Suzuki ni. Ada orang lain berfikiran lain pula. Itu terpulang kepada diri masing-masing. Harga dia tu RM54,000 tu bagi saya berbaloi pada enjin dia lah. Pada enjin dia, riding dia, style dia dan sebagainya, okey lah. Tapi kalau bagi saya sendiri, bagi saya agak kurang lah. Tapi semua tu terpulang kepada diri masing-masing, duit masing-masing. Kalau korang minat, korang boleh dapatkan motosikal ini guys. So that's it untuk video kali ini. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa korang di lain video insyaAllah. Bye bye dan Assalamualaikum. See ya.